Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video refleksi ini saya akan berkongsi tentang pengalaman saya menggunakan Canva sebagai alat untuk menyiapkan tugasan. Sebelum ini saya hanya menggunakan Canva untuk perkara asas saja seperti membuat poster, mengedit gambar. Tetapi melalui tugasan ini saya mula memahami bahawa Canva sebenarnya mempunyai lebih banyak fungsi dan kelebihan yang membantu dalam kerja-kerja akademik dan profesional. Saya belajar cara menggunakan template, mengatur elemen grafik serta menambah ikon, ilustrasi dan animasi untuk menjadikan persembahan lebih menarik dan mudah difahami. Salah satu perkara yang saya sedar ialah Canva memudahkan proses reka bentuk. Walaupun saya bukan seorang designer yang mahir, tetapi Canva antara yang ringkas dan pilihan template yang pelbagai, yang mana membantu saya menghasilkan kerja yang lebih kemas dan tersusun dalam masa yang lebih singkat. Hal ini sangat berguna, terutamanya untuk pelajar yang mempunyai banyak tugasan dalam satu masa. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya kreativiti dan konsistensi visual. Dengan Canva, saya belajar menggunakan warna yang sepadan, memilih font yang sesuai dan memastikan setiap elemen mempunyai tugasan yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas. Bukan itu sahaja meningkatkan kualiti tugasan saya, tetapi juga menjadi mesej yang ingin disampaikan lebih berkesan. Selain itu, melalui pengalaman ini, saya sedar bahawa Canva bukan sekadar aplikasi reka bentuk, tetapi satu platform yang membantu saya mengembangkan kemahiran berkomunikasi visual. Saya lebih yakin untuk menghasilkan poster seperti infografik dan persembahan yang lebih profesional pada masa akan datang. Kesimpulannya, tugasan ini memberi saya peluang untuk mengenali alat digital dengan lebih mendalam dan menghargai pentingnya kemahiran reka bentuk dalam kehidupan moden. Canva juga benar-benar membantu saya menghasilkan kerja yang berkualiti, kreatif dan mudah difahami. Selain itu, Canva sangat memudahkan kerja-kerja dalam membuat poster dan sebagainya. Oleh itu, Canva adalah salah satu aplikasi moden yang senang digunakan dan memudahkan kerja-kerja semua orang lah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.